kali ni kita akan main satu game yang kita bagi nama Imposter. So basically korang akan cabut undi. Dalam ni ada 4 karakter. Sama ada karakter ke benda ke, korang akan cabut dalam ni. Lepas tu korang kena describe apa yang korang jadi dalam benda ni 3 kali. So seorang ada 3 kali peluang untuk describe diri sendiri. Dan last kali korang kena vote siapa imposter. Kalau imposter berjaya elak diri, so kita kira imposter yang akan menang lah. So kalau korang berjaya teka siapa imposter, so yang lain tu kita panggil sebagai citizen tu yang akan menang. Ayo tunjuk kamera. Yep. Okay. Saya adalah binatang. Okey. Saya tinggal di hutan. Kaki saya 4. Okey. Semua mesej susah Saya ada warna. Saya berbulu. Saya pendek. Ha? Yeah. Apa ni? Saya pendek. Saya Abdul. Saya ada telinga. Saya paling disayangi. Favorite. Saya berbelang. Saya tak ada merch. Tak ada merch. Saya suka main sepak-sepak. Okay. Baik, boleh. Saya comel. So kita dah tamat 3 round. So untuk discuss sama sendiri, boleh bercakap, jangan simpan dalam hati. Kau nak tanya apa ni? Lepaskan je. So kita dah discuss. Macam umur je. Biar rasa macam Macam umur je. biar rasa macam okay. Mana ada karakter comel? Ya, apa? Berbelang, suka main sepak-sepak. Berwarna. Berwarna, ada telinga. I know what I am. Umur terlalu umum lah dia punya jawapan. Dia punya soalan terlalu umum. Jawapan dia terlalu Mata. general. Yang ni spesifik. Ada merchandise. Ini berbelang. Yang ni suka lepak. Sorang-sorang dulu. Okay, start dengan umur pun siapa? Lin. Okay. Umur. 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 So 2, 3 lah. Majority buat umur. So kita akan review sorang-sorang lah. Siapa watak masing-masing. 1, 2, Dia lain tu. Okay guys, imposter menang. Saya ingat tulis imposter. Lin yang menang. So dia kena cabut denda untuk orang. Okay. Jadi Ryan Bakery tu. Kita start dengan umur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Spesifik kan? Spesifik lah. Spesifik. Kaki. Umur. Minuman. Ada dalam 3, dalam 1. Orang minum juga pada tu. Tak boleh. Minuman. Denda. Okay, sabar. Mempunyai rasa yang orang suka. Okay, boleh terima. Ada buih. Pusingan yang kedua. Abdul dulu. Okay. Bentuk cecair. Orang tua suka. Okey. Umur. Warna dia warna hitam. Okey. Okay, last untuk pusingan kedua. Ada art. Love. Last round. Kita start dengan Imran. Favorite minuman Fadil. Oh. Fadil. Okey. Abdul. Dia ada jual dekat Starbucks, Zeus. Bau yang menyenangkan. Untuk berbincang bermula dari sekarang. Fadil suka minum apa? Favorite warna colour punya air kot. Lin tahu, Lin selalu top up. Kita ada bikut. 5 sangat lagi. Okey. 3, 2, 1. Okey. Okey, kita start sorang-sorang dulu. Okey. Imran. Lin lah. Dia tak kena air favorite Fadil. Abdul. Rasa ni Muhammad ni. Imran. Baik.
Okey, Azlin. Sama rasa. Okey, baik. Okey, Omo. Mudah spesifik lah. Oh, tadi tahu. Betul, dia tak. Kalau kita rasa betul. Yang imposter tu kena denda kan? Ya, betul. Ya, betul. Wah, Alamak. tadi dia denda kita kan. Ini yang masa dia untuk balai balik ke. Jangan cuci. Sebab 3, 2, 1. Jadi tunjuk. Ya. Okey. Sani sorry. berotak Jojo. Umur geram. Kau betray aku. Tadi kau umur ni. Sebenarnya kan kita korang boleh tulis apa-apa. Sebenarnya kita dapat muka and post kat story IG. Mana tau, privacy aku. Aku dah bagi spesifik boleh buat art, dia love. Aku bagi yang smart jawapan aku. Ni dekat Zeus. Yang awal tadi lagi lah. Ada 4 kaki. Muka berminyak lah ni. Jo tak nak lah. Kau pun ada geram-geram aku kan. Satu lagi. Sekarang juga nak. Tag saya Zain Malik. Saya akan saman for defamation. Round yang terakhir. Apa maksud? Okey. Mata Bishan. Patut tak faham. Patut tak faham. Azli. Makanan. Ada banyak rasa. Imran. Favorite Fadil. Disebabkan tak tahu perkataan ni, saya akan kacip je. Orang suka makan mendadah ni. Umur. Warna kala suka. Azlin. Petak. Sesuatu yang boleh dicerna. Musang. 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 Last, kita start dengan Imran. Lin selalu top up kat pantry. Boleh bawa ke jamuan. Muka aku baik kali dalam Zoom nanti. Azlin. Favorite siapa Lin? Apa yang aku letak kat pantry? Huruf S. Okey. Letter S. 3 suku kata. Suku. Wow, genius. Genius. Berbincang sebelum yang dibuat masa sekarang. Tak bincang je. Ya dia. Okey, boleh habiskan. Tak boleh kata apa dia. Stop. No need 2 minutes. So, kopi adalah watak dalam cerita Makarya. Dulu lah botol. Hai. Bisa pada skrip. Terima kasih. Buat panas kan. Di sini aku dengan baiknya kita bagi setiap seorang spray. Yeay. Saksikan yoga dia selalu ceria dan shout out to Fadil kerana tolong saya menang. Orang ini. Okey. Assalamualaikum. Dia ni. Okey, terima kasih. Yeay. Tapi tak boleh.